guys. Hari ni Ros nak pergi keluar mukbang dengan Aunty Isha. Makan apa? Makan Mary Brown, okey? Kan? Okey lah dia tu ayah. Bye-bye semua. Jumpa je lagi, okey? Isha nak makan Mary Brown. Nak review katanya. Nak order apa? Location dia kat mana bagi tahu sikit. Tak ada, tak ada. Bersih tak? Benarlah macam apa Air apa? Ni. Dia pedas. Ikut awak nak air apa? Pedas mamak lah. Sambal. Raw cili. Anak main taman. Kat Mary Brown pun ada taman. Naik kan Nana? Yoi. Awak kat mana tu Mary Brown? Kita review dengan Isha Dole. So je lagi kita tunggu makanan, okey? Muak lah. Sekejap. Dia tengah manja lah. Le. Ni. Nanti abang tanya dulu. Ada ke tak ada? Nanti saya tanya akak tu mana tak? Kaki kalau dah duduk kan tersilap jalannya. Kaki sakit. Dia seliu jadinya. Belum siap, apa dah tahu. Tengok membulan lasu. Dia tengah buat pancake. Kalau tadi yang sini nanti. Ada? Ada ke? Apa? Kau awak tanya, kita yang awak tanya. Nak beli ke tak? Kita punya 17, 34, 37. 3, 4, 3, 1, 8. Tak ada. Cik Dina apa? Kita pergi beli air. Atas lah sikit. Ayo. Mama, bawa nama mama ke? Ada kita kakak awak ke? Saya dah pergi beli air. Hai guys. Kita review makan. Kita nak acak Shira vlog. Kita nak review makanan daripada Mary Brown. Yes. Candy. So hari ni Isha ada apa? Tunjuk. Saya nak review bubur dia. Oh, betul. Bubur dia. Ini ada ayam. Okay? Ayam dia. So saya ada burger, ada ayam, ada fries. Ngomong gila. So kita makan. Okay. Jom. Dia dah makan ke apa, dia nganga, dia duduk atas kan. Kita buang. Tapi dia kekenyangan dia muak. Jangan makan. Boleh?
Apa pasal anda makan bubur? Sayur. Tak makan dulu. Tak sama mati maksud dia. Ini menu diet. Bagi saya biasa je. Dah makanan biasa. Aku rebus dia. Kan, tunggu air semua kan. Lepas tu dia dah masuk dalam lembu tu tambah air dia. Tambah air tu makan lagi pula. Ni aku lama. Kau bubur lagi cukup rasa, lepas tu kau rasa. Masin tak sedap lah. Lepas tu yang ayam tu time bila pula? Ayam time bubur tu pun boleh juga. Oh, masa Habis time isi kita dia, nak tunggu nak meledak. Baru isi tu lah. Masa kau kena gulai tu. Blend bagi dia hancur lagi kan. Dah lepas kau bubur garam bagi sedap. Sedap. Maksudnya dah bubur tu dah masak, lepas tu blend pula. Kalau dengan ayam pula kan? Ya. Tak ada lagi dah habis tau. Dah cukup anting kau tak cukup. Dia kata tak cukup lah. Dia lapar kan? Dia tak makan tadi. Tak makan. Terus masa yang tengok merah brown. Dalam mengecewakan. Kau beli Isha merah brown. Suapan terakhir. Laju guys dia Cantik makan. juga dia ni bagi tu Dia bagi makan lagi, lagi guys. Mana? Mandi-mandi. Jom dia Tunjuk. Nak review bubur. Atau Ain tanya, kau dah beli awal ni dia kau. Macam nak terus kasih rating tu makan ayam dulu. Bagi rating. Bagi rating dulu. Okay. Bubur ni kasih bagi tahu dulu dia punya nasi okey banyak. Lepas tu punya ayam tu pun banyak. Dia punya topping okey. Tapi cuma dia punya dia punya bawang goreng macam keras sikit lah. Dia ada keras sikit. Lepas tu tak rasa juga tak ada apa tu. tak nak. Tak makan sayur. Biasa je. Puas makan. So, nenek mak suka sayur-sayur. Kita makan sayur. Rasa dia sedap, boleh tahan. Saya bagi dia 8 per 10. Okey. Okay, yang kedua saya nak review ayam. Kita jauhkan apa? Nak alih ni tak boleh dah, dia orang nak barang ni dalam. Okay, first kita nak kasih Suka ni. crispy dia tu, crispy tu. Nanti cut lah. So 3 ayam ni. Tak habis. Ni apa crispy? Pukul 8 tengah lah. Sekejap je masuk. Ayam dia boleh lah bagi 10 per 6. Burger sedap, burger 7 per 10. Saya yang berapa? 6 per 10. Oh, 6 per 10. Es lemon tea dia okey, sejuk dan sangat lemon tea dia tu rasa. And dia ada segar, panas segar. Minum air, ais memanglah segar. 7 per 10. Ya, okey itu saja. Bye. Wow. Kalau ada minat pula buat konten. Bye guys. Dah ikut kepala abang. Bye guys. Yosh. Anna. Yosh. Yosh. Nama apa kau bawa tu? Yosh. Bersepah. Yosh. Tu Yosh. ni. Fish. Lewish. Luis betul. Bye. Bye. Bye kawan-kawan. Cakap, bye kawan-kawan. Bagai kawan. Bye. Pandai dia bang.